Muka-muka siap hujan awal. Birthday to you. Hi guys, so ni 7-5 minit Ramadan ke-7. So kita orang ada kelas BPSM. So yeah, this is the uniform. Hi guys, so now 7/2022. So now I'm dah pakai this kasut. So we want to masuk dewan. Mai, tadi dia macam tak kalau pakai tu kan, kata dia berlogo. Bagi sana pun berlogo. Oh, tak smart. Now we have 2 Fitra. I am Fitra 1. This is Fitra 1, Fitra OG. Got this. Dia macam keahlian punya. Tunjuk. Lepas tu ada muka Rose. Itu sama ada capture. Ngantuk ke tu? Ngantuk weh. Kita orang ada 45 minit before rehat. Ni nak masuk third slide. Meda ada 4th slide. Okey. Luka, apa itu luka? Janganlah. Cuma nak buat sekali. Amna tak pasal. Kenapa kau boleh jadi, aku tak jadi? Mana macam tu? Nampak macam tu. Dan sebenarnya mereka haruslah cukup ketat untuk memasukkan rasa. Ni, macam mana untuk membalut satu guna bersih. Zaman dulu kita harus cari So now kita nak belajar cara lipat. Jom tengok. Jangan jatuh je. Okay. So now buat segitiga. Jangan letak atas kepala. Okay, buka. Cakap dengan kawan sebelah, minta maaf dia dekat muka. Minta maaf tekan dekat muka. Bertemu tapak. Boleh lipat kan? Segitiga tu. Ni kena menghadap kau tadi. Boleh ni sampai kepala kecil. Lepas tu Boleh lipatkan dia, ketemukan dia. kiri atas kanan. Ni pusing. Kanan atas kiri. Ini pusing. So dia akan jadi cerik. Ini tarik. Salah. Ini tarik. Suara kau tarik laju-laju. Now, ini buat tutorial ikatan buku sila. Okay, now saya nak buka. One. Jadi. So now 1:15. Kita orang nak pergi solat. So rehat kita orang 50 minutes. Boleh Now 1:54. This is Afila. Buat ni sobat. Okay, kita akan belajar tu. biar adalah siapa nama. Now 4:42. I'm so tired. Kita orang dah habis fast station. Nak balik. I'm done for this BSMMR really. Right. Now 7:57. Tak. 7:57. Kita baru nak iftar. Anis. Weh, hujan tu. Mana ada. Kita orang plan untuk makan chicken rice shop. Tapi kita orang tengah bebat. Sebab penat. Mana nak mampus. Esok dah ada sambut lagi ni. With a full uniform kan. Sumpah aku tak air lagi. So macam ni. I bring my water. So here we are in the lift. Okay.
Orang tu nak masuk. Banyak benda cantik. Benda cantik. Ni tak cantik sangat. Ni belakang tu cantik. Yang mana? Alah, ni. Oh, betul. Dulu area ni buruk and then a few years dia renovate gitu. Guys, so sekarang 9:05 and baru beli coffee beans after a long time. Tak adalah kamu dah lah 2 minggu tak minum manis. So here it is. Wow. Wow. Awal dia raya. Baru raya apa-apa ke-7. Seminggu sekali bah. Kita orang on the way balik and I buy this. Dia tidak terhasut kali ni. Hai, iman kuat. Ya. Nampak tidur lah. So tadi kita dah tengok bunga api and so on. So ya. Ya weh, cantik. Aku rasa tu mahal 1,000 punya kot. So tu je kot untuk puasa ke-7. So kita continue esok. Okay, esok hari yang penat. So ya, itu je. Bye bye. Okay, random. Ternyata kita orang tak balik. Tapi ni maybe the last station for tonight. Sebab esok kita orang stay khusus. Okay, cuba teka kita pergi mana. Pergi mana teka. Gimana Ya, benda tu start daripada K. Akhir daripada G. Okay, 1, 2, 3. Bagi tahu Ais. Klebang. Klebang tapi jam maps tipu kami tadi. Tapi tak apa, kami akan karut. Kau tengok relate nampak Igawan malam. Kena. Jangan cari kami sebab kami dah hilang. Okay tapi last station kan. So kita memang kali ni memang betul sambung UT esok. So di malam Ramadan ke-7 kami di Klebang. Style memang style guys. Ada esok khusus. Hai, so hari ni puasa ke-8. Sekarang pukul 7 minit. Kita orang on the way. Bukan saya kita orang on the way pergi campus. So kita orang memakai baju full smart t-shirt. Dia pun sama. So hari ni khusus penuh juga. So stay tuned. Dan macam muka kembar raya juga hari ni. So ya, nantilah jumpa. Bye. So now 7:30. Kita orang sampai. Look at that. I'm very full. Kantor. Then look at that. I'm very full uniform. Melaporkan keadaan semasa. Okay, kita akan Alhamdulillah. Saya membantu dia. Saya teacher. So now kita dah siap amali. Dah. Gula 2 petang ni. Doakan kami teori dan juga nak jadi nurse. Practical. Pagi jadi cikgu. Bukan. Weekday jadi cikgu, weekend jadi nurse. Betul? Memerlukan bantuan seluruh je kami. Kita orang nak ambil teori. Kenapa dia orang senyum je? Senang ke hari ni? Soalan dia tricky. Kita orang student kat PTM nak jawab soalan 2 teori lah. Finally kita dah habis. Finally. Yay. Done. We one done. Kami bangga. Kami bangga. Jadi BSNM.
style though. Kita orang memang Vibes. So now 5:20, I'm going to bazaar with my friends and I changed my outfit in my car because sebenarnya aku bawa baju apa? Baju spare because kalau aku pergi, kalau Fi pergi kan, even in case any happen at that, dia macam kan dah lah kita ni apa-apa kan kena menyambat ke orang, takut weh. Dia macam tak ready. So yeah. Hai, hari ni kami berada di Bazar Peringgit. Sangat crowded. Cuba tengok orang. Benda gila. Ya, jadi kami tadi ikut shortcut, ikut jalan longkang. Kan? She want to buy ayam madu. Wah, I want to buy ayam madu. So now 6:30. Kita orang dah siap pergi bazar. Sumpah aku rasa nampak gelap ni. Nampak gelap. Sumpah aku rasa aku takkan repeat. Aku gelap siap. Lepas tu kan nak tahu tak ada fun fact lah kan. Waktu kita orang beli air tadi, lepas tu ada abang ni datang. Cakap, cikgu kan? Macam mana tahu? Tahu lah apa dia. Tengok, kita orang tak pakai tak ni logo mahal. Ada berbalik. So tak tahu macam mana. So betul lah apa tu. Orang cakap kalau dah jadi cikgu tu dia macam dah tepek sini. Betul? Bagus tu. So now kita tunggu Ain and Rus. Aku tak tahu lah budak tu dah ditelan lautan ke apa sidak Rus tu. And kita balik. Lepas tu kita rapat balik rumah sewa and that's all for today. Hari ni puasa yang ke-9. Sekarang pukul 1.29. Patutnya pagi tadi ada kelas and kelas tu cancel because lecturer tu meeting. And memang doa orang ramai kot. Memang doa classmate kot. Sebab kan weekend kita orang kan ada aktiviti. So memang pagi tadi penat gila. Fitri macam ya Allah tak nak bangun ni lah. Selalu tu pagi tengok sekali dua je lah. Sebab before this pun memang ada yang kelas cancel apa semua. So macam check macam tu. Tapi pagi tadi 4-5 kali aku check. Sebab aku macam memang mengharapkan kelas cancel. Sebab penat gila. So let's go. Hi, so now 6:50 Ramadan yang ke-10. Kita orang akan ada program di sekolah. So that's why both of us pakai uniform. Kita orang pakai uniform full. So macam so and then aku tak tahu macam mana nak basuh. Kau basuh tangan ke? Aku tak basuh. Tak basuh. Nanti kau nak basuh macam mana? Tangan aku ni. Oh macam tu lah. Tak berkarat no? Tu apa ada basuh dengan tangan juga kan? Okay. Kau akan basuh dengan tangan. So wish me luck and pray for us. Semoga baik-baik saja dalam bulan puasa walaupun okay, bye-bye. Jumpa nanti. Now 7.12. Kita orang tengah on the way pergi dekat lapangan untuk naik. Tadi korang tu mereka. Okay, so aku baru perasan tudung ni bukan warna pure white. Tudung ni warna lain. So aku akan pergi warna lain. Macam tak matching dengan baju. Now 7:41. Kita orang dah naik coaster. Ikut pakai tu dia. Oh, kau pakai tu dia lain eh? Itu yang beli dengan tu. Warna dia lain. Warna yang macam krim kan? Now 7:41. So kita orang dah naik coaster on the way. Aku tak buat tu. Tak masuk ke semua orang. So now 10:24. Buka barang ni dah sengit-sengit tadi. Finally we are done and back home. Kita nak balik. So let's go. Balik. Bye-bye. Allah. Lepas tu dia nak habis. Okay, dia oh, dia nak kekat dulu. Okay, sekejap lagi kita. Okay, dek. Okay, start. Aku dah boleh geng TikTok ah. Satu lah.
Ya, itu je vlog untuk hari ke-10. Bye bye. See you next day.